Apakah tanggungjawab utama seorang lelaki dalam keluarga? Tanggungjawab utama saya kos kewangan lah. And then saya ada 3 adik-beradik. Saya perlu tampung pelajaran mereka. Protect our siblings and take care of our parents. Responsible and always listen to your parents. Memimpin, menjaga keluarga lah senang cerita. Menjaga keluarga tu daripada perkara yang buruk. Kalau nak seimbangkan tu pada waktu cuti lah. So Sabtu Ahad tu ada waktu terluang. Saya luang masa dengan keluarga lah. Basic time management skills should be implemented so that we can balance both family and studying. I spend the weekend with my family. I study at night time, so I spend the evening with my family. Kalau waktu kerja tu saya akan bekerja. Bila ada waktu luang saya akan balik dan saya akan utamakan keluarga lah. Kuat ni bukan sekadar dari segi fizikal je. Okay, mental pun kita kena kuat. And then saya ada 4 adik-beradik. So saya nak kena tanggung 4 adik saya ni. Segi kewangan, dia orang punya belajar. Strong mentality in terms of physical and mentality. Some people mentally not strong, so you have to be balanced in both. Kami dilahirkan jadi sebagai seorang ketua, dan dalam agama pun cakap lelaki ni memang seorang khalifah dan dia adalah seorang figuran yang kena memimpin. Selamat Hari Lelaki Sedunia. Selamat Hari Lelaki Sedunia kepada semua golongan lelaki di luar sana. Selamat Hari Lelaki.